Bang, saya mencari MPV bajet bawah RM200,000. Ada tak? Ngam-ngam bang, ada stok MPV bawah RM200,000. Toyota Alphard SC tahun 2021, warna putih. Dulu harga dia dekat 200 lebih, tapi sekarang ni abang boleh dapat kereta ni dengan bawah RM200,000. Kalau nak main kereta recon ni, abang sebenarnya kena pandai cari. Kalau abang dapat harga cun, spek cantik, dah kira jackpot tu. Dia bukan macam game kereta baru. Kalau kereta baru, abang boleh dapat rebate daripada RM5,000 sampai RM10,000. Kalau kereta recon, kita akan buka satu harga. Kalau abang puas hati dengan harga tu, barulah kita proceed. Rata-rata dealer okey je kalau abang nak nego, tapi abang kena masuk booking untuk menandakan abang ni betul-betul steady dan abang betul-betul committed nak beli kereta tu. Kita pun tak nak buang masa abang, kita pun tak nak buang masa kita, sebab ni kita berniaga bang. Kalau betul-betul serius, boleh call, set appointment, datang tengok kereta, and then baru kita deal sampai jadi. Sebab barang ni ratus-ratus ribu bang, bukan puluh-puluh ringgit. Abang kena ready dan abang kena steady, barulah abang boleh main kereta recon. Macam Toyota Alphard ni, kita nak jual dengan harga RM198,000, tak termasuk insurans, tak termasuk road tax. Warranty kita offer untuk kereta ni adalah 8 tahun, unlimited mileage, unlimited claim, open workshop concept, limit per claim hingga RM10,000. Kereta ni memang cantik bang. Abang pun dah tengok video ni daripada awal sampai sekarang, dan abang boleh tengok condition dia memang tip-top, tak ada cala-cala, tak ada accident. Yang best pasal spek kereta ni bang, dia datang dengan power boot, ada 2 power sliding door, ada 2 pilot seat, ada sunroof, ada moonroof, ada digital ini mirror, ada roof monitor, ada blind spot monitoring, dan mileage dia bang baru 18,000. Orang Jepun dia beli kereta di simpan rumah pasal dia pergi kerja selalu naik public transportation. Lepas tu kereta ni tak jalan banyak, jadi untunglah siapa yang beli kereta ni. Kalau abang terlepas kereta ni, abang jangan risau, sebab dalam showroom kita ada banyak lagi stok-stok kereta macam MPV, SUV, performance car dan macam-macam lagi. Tapi kalau nak dapatkan spek kereta macam ni, memang tak dapat sebab dia ada satu je. Jadi kalau abang rasa spek dengan harga kereta ni kena dengan cita rasa abang boleh call saya terus, set appointment, datang tengok kereta ni. Detail spek dan harga saya akan letak dekat komen. Okey, Assalamualaikum.